Badak terbesar wujud di Terengganu? Biar saya terang. Bukan saja badak, buah terbesar juga wujud di Terengganu. Badak yang aku nak cerita ni Lita Gong Badak. Kerajaan Terengganu buat untuk menaikkan sukan pemotoran tempatan. Betul lah tu, ada tempat nak race secara halal. Dan disebabkan tu, banyaklah event-event pemotoran dia adakan kat sana. RX, JDM, Wira, Kancil, Waisuku, semua nak catering sana. Aku pun terfikir, yang pergi jauh-jauh tu dah kenapa? Lita Sepang tu punyalah bosa, tak nak buat. Sampai Lita Sepang yang grand untuk F1, MotoGP dah tinggal jadi tapak bazar Ramadan je. SIC ada Bazar Ramadan. Tapi tak apalah, menaikkan ekonomi Terengganu juga. Buying power tu kita share lah dekat area sana juga kan. Ni tahun ni RZ member buat lagi kat sana. Hai organizer, tolonglah buat road tour jauh Dan bila RZ member nak muncul, mesti ada RZ nak dibasuh. Nak basuh barang-barang mahal ni, guna V1 Iron Attack. Membasmi kotoran degil yang melekat kat motor dari rantai, enjin sampai ke bodi. Degreaser ni tak ada asid, tak ada soda. Jadi sesuai untuk seluruh lapisan permukaan. Tak percaya? Meh tekan troli oren kat bawah ni, murmur je.